Masa turun tangga tu lutut saya meletup, memang sangat sakit lah. Saya nak cari klinik yang ada bidang khusus lah, bahagian lutut lah. Bila dah buat research tu, dah jumpa Poliklinik Amal ni, so saya datang terus lah buat rawatan lutut ni. Bila dah di scan dengan ultrasound tu, maka doktor mengatakan ada air radang lah. Keluarkan air radang dan masukkan ubat untuk support ligamen yang koyak tu untuk kembali pulih. Lepas rawatan tu, kesakitan yang sangat sakit tu berkurangan sangat banyak lah. Yang mana pergerakan saya boleh berjalan seperti biasa. Jadi doktor nasihatkan supaya menurunkan berat badan. Awal-awal dulu berat saya sebanyak 131 kilo. Saya juga dinasihatkan dan dicadangkan doktor untuk mengikuti program weight loss. Program ni sangat berbaloi dan bagus. Dia bukan hanya mengambil tahu tentang berat semata-mata, tapi dia juga memberitahu tentang lemak dalam badan, lemak pada organ badan kita, bacaan gula kita, glukos dalam badan. Staf dengan doktor di sini alhamdulillah lah, mereka semua bagus, komunikasi dengan pasien mudah, dan layanan fasiliti yang disediakan ni pun sangat bagus lah. Baik, nasihat saya kepada teman-teman yang di luar sana yang menghadapi masalah sakit lutut, sakit sendi dan sebagainya, jadi ketahuilah kita ni usia kita semakin lama semakin bertambah. Jadi kekuatan yang kita ada tu tak sentiasa berkekalan lah. Kita tak sentiasa muda. Jadi nak tak nak kita perlu juga mendapatkan rawatan doktor, pantauan daripada pihak doktor. Kemudian melakukan aktiviti secara berhati-hati dan terbatas lah.